Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana Imani. Rakan di sebelah kanan saya Fatia Sofia dan Naura Hana. Rakan di sebelah kiri saya Felicia Balkis dan Farah Zahira. Kami dari Pulau Indah 2. Hari ini kami hendak membuat ikatan dan simpulan. Pertama sekali, ikatan buku sila. Saya akan tunjukkan cara ikatan buku sila. Mula-mula, sediakan satu tali. Pegang hujung tali kanan dan kiri. Kanan atas kiri, pusing. Kiri atas kanan, pusing. Lalu tarik. Ni jadi macam ni. Fungsinya untuk menyambungkan dua tali yang sama saiz. Kedua, saya akan buat ikatan bunga getih. Mula-mula kita perlu ada tali yang berlainan saiz. Satu besar dan satu kecil. Mula-mula kita ambil tali yang besar. Kita buatkan dia jadi bulat besar. Dan masukkan tali kecil ke lubang tali besar. Dan pusingkan ke bawah dan pusingkan dan tarik. Dan dia akan jadi bentuk macam ni. Fungsinya menyambungkan kedua tali yang berlainan saiz atau ketebalan. Saya akan sambung dengan simpulan manuk. Sediakan satu tali dan satu batang kayu. Cara yang pertama, buat dua telinga arnab. Kemudian telinga belah kiri perlu pergi ke belakang telinga kanan. Kemudian masukkan dan tarik kedua-dua belah tali. Dia akan jadi seperti ini. Fungsinya untuk mengikat pada kayu atau memulakan ikatan seraya atau silang gunting. Di belakang saya ada tali gantungan barang. Saya ingin menukarkan tali tersebut tetapi pokoknya terlalu tinggi. Saya boleh menukar tali itu dengan simpulan manuk. Saya akan menunjukkannya. Ulangkan langkah tadi.
Saya sudah menekan tali itu. Keempat, saya akan membuat simpulan tindih kasih. Mula-mula selekar satu tali, lalu membuat nombor 6. Dan pegang hujung tali dan masukkan dari belakang lubang dan kelilingi dan lalu belakang tali dan masukkan semula tali itu ke dalam lubang dan tarik ketiga-tiga kali. Fungsinya untuk menyelamatkan mangsa, mengikat pada badan atau menarik objek. Kelima, simpulan lilit dua simpul. Sediakan satu tali dan satu batang kayu. Lilitkan tali pada kayu. Tarik tali. Membuat dua bulat pada tali. Yang ini tolak dan ini tarik. Fungsinya, tambat bot di jeti dan ikat tali khemah. Yang terakhir, simpul sentak. Sediakan satu tali, lalu membuat bulat yang besar. Lalu ambil hujung tali, membuat bulat, masukkan hujung bulatan ke bawah. Lalu masukkan semula hujung bulat ke dalam bulatan ini. Fungsinya boleh mengikat mulut guni atau bungkusan barang. Tali awak cantik lah. Korang. Botol saya tak ada pemegang. Boleh tak tolong buatkan tali pemegang botol ni? Oh, saya tahu caranya. Saya menggunakan ikatan buku sila dan simpulan mano untuk membuat tali untuk botol awak. Oh, mudahnya. Lepas ni bolehlah saya bawa ke mana-mana botol saya ni. Terima kasih. Sama-sama.